Xenochip dan membuat kacau di Bandar Zetania. Kumpulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robo Zeta. Go, go, Robo Zeta! Robo Zeta, go! Mungkin bukan rasa untuk terus menjauh, langkah yang hilang ditelangkah untuk ke penghujung nyawa. Tujuanku masih jauh, nafasku masih panjang, dan aku masih ada. Masih terang, bagaikan bintang yang bersinar. Bandar Zetania sememangnya sebuah bandar yang aman damai. Penduduknya hidup tenang dan harmoni. Tetapi ketenangan itu sedikit terganggu akibat tabiat mereka yang kuat makan. Kenapa gelojos sangat mereka pada besok ini? Pasti geng Calavera akan ambil kesempatan di atas tabiat buruk mereka ini, membawa kekacauan di Bandar Zetania dan cuba dapatkan Xenochip. Jom kita sama-sama saksikan episod minggu ini. Kuat makan. Hai, apa khabar semua? Khabar baik, Xenochip. Nampaknya ceria hari ni Dah makan ke semua? Sudah Xenochip. Wah, hari ini best tau. Makanan semua sedap-sedap tu. Yelah, betul tu. Sedap masakan Rex. Pandainya dia masak. Alah, boleh lah. Okey-okey je lah rasa. Taklah sedap mana pun. Janganlah macam tu, Bipo. Kesian Rex. Penat dia masak tau. Lepas tu, masak untuk semua pula tu. Jangan dilayan bibok tu, Xenochip. Pada saya, Rex memang terbaik. Rajin memasak, sedap pula tu. Betul tu. Rex hebat. Rasanya Bipop yang paling banyak makan tadi kan? Tak apa. Aku okey je. Asalkan semua suka masakan aku. Tak gitu, Eli. Dah kenapa si Rex ni? Korang berdua ni dah kenapa? Nampak pula aku tengok. Elah. Jealous lah tu. Tak adanya. Dah kenapa aku nak jealous pula kat korang? Dah lah tu korang. Sementara tengah kenyang ni, baik korang pergi bersiap. Kejap lagi, kita nak mulakan tugas. Gang termuntah pula. Adik. Kenapa ni? Aduh, sakit pula pun aku. Sudah. Kau ni dah kenapa, Bipop? Aku nak bagi tanda sekejap. Aduh, tak tahan ni. Si Bipop ni. Bipop, jangan lupa tutup pintu tu nanti. Diamlah. Sibuk je. Robo Zeta semua, saya baru saja mendapat maklumat. Ada apa tu Xenochip? Macam ada sesuatu yang berlaku di Bandar Zetania ni. Cuba ceritakan pada kami, Xenochip. Makan. Jangan memalu. Tambah lagi. Tambah. Wah, lain macam maju bos hari ni. Pasti ada apa-apa, kan? Silakan. Sila jamu selera dengan pelbagai hidangan. Pilih yang mana suka. Makan. Ya, betul bos ni. Yelah bos. Macam ada udang di sebalik mi je ni. Apakah ini tanda-tanda bos macam nak pergi je? Sekarang baru
sempat. Awal lagi aku nak pergi. Korang ni kan, aku cuba nak ambil hati korang je pun. Cubalah jangan cakap masa tengah makan. Janganlah marah, bos. Terima kasih bos sebab belanja, bos. Ya. Sekarang ni baru aku bagi tahu apa rancangan aku kali ini. Dengar betul-betul. Kali ini aku ada ciptakan sensasi yang terbaru dan yang terhebat. Apa macam? Nak tahu tak? Sedapnya. Teruk. Ayam dengan crispy Teruk. ni. Tak tambah nasi sikit. Hei, korang ni kan. Ini sekarang ada juga yang jadi lauk masakan aku ni sekarang.